Okay guys, lama tak buat update pasal EV car kita BYD Atto 3 ni. Sedar tak sedar dah pakai lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun. So hari ni kita nak tukar tayar. Last kali tu hari kita tukar tayar 2 tahun lepas, Goodyear. Bukan tayar EV, tayar biasa. So hari ni pun kita tukar tayar yang biasa, bukan tayar EV. Sebab apa? Satu, lebih jimat. Yang kedua, aku rasa aku pakai tayar yang bukan EV ni pun setakat sekarang tak adalah rasa apa-apa isu pun. Okay je, so far so good. So aku teruskanlah pakai tayar yang biasa je. Dan hari ni sebenarnya kita nak bawa dia pergi jalan jauh sikit. Kita nak pergi Cameron Highland daripada Melaka ni tau. Dan ini might be perjalanan paling jauh yang aku akan bawa BYD Atto 3 aku ni pergi. Sebab apa? Selama ni, to your surprise, aku punya perjalanan tu dalam range yang aku boleh katakan range yang kalau nak charge pun tak urgent lah. Contohnya Melaka KL ataupun Melaka Johor Bahru patah balik macam tu lah kan. So hari ni paling jauh. So aku pun nak kena figure out balik. Sebab dah lama tak rasa macam range anxiety ke apa. Kita try tengok. Hari ni aku cuba kongsikan lah. Kalau anda kata tak mengganggu trip aku ni, aku try kongsikan macam mana perjalanan daripada Melaka ke Cameron Highland. Nak charge dekat mana, leceh tak leceh, ada isu ke tak ada isu. Stay tune. Okay, dah settle tukar part-part tayar. Alignment time. Yeah. Nampak walaupun dah 3 tahun nak masuk 4 tahun, masih lagi cantik. Okay, settle. Tayar yang kita tukar adalah Toyo tayar CR1. Dan happen to be, bila aku borak tadi dengan kedai, dia kata yang ini juga adalah EV compatible. So bagus lah, sekarang dah ada tayar EV compatible. So, ya, settle. Dekat-dekat 2000 jugalah. Jadi now, jom. So, untuk pemilikan berapa tahun ni, mileage kita dah 44,000. Jadi untuk perjalanan kita hari ni, kita punya bateri bermula tadi 75%. So kita tak ada tukar tayar, dah jalan-jalan sikit, tinggal 72%. Estimated 346 km lah. Jadi semalam kita terlewat charge sikit, terlupa. Jadi pagi tadi dia tak dapat 100% lah, dapat 75%. So nanti kita akan top up lah along the way. Okay, sekarang kita dekat Arena Seremban, 47%, 202 km. Kita top up sikit lah sebelum kita next charging station. Jom. Okay, sekarang lebih kurang pukul 11.51. Okay, kat sini dia support sampai 45 kW. Tadi 47, sekarang dia dah naik 48. Kita mungkin charge sampai 80% dan kita sambung pergerakan lah. Sebab lepas 80% dia dah jadi slow. So 80% kita akan gerak to the next charging station. Dekat mana? Kita akan tengok kejap lagi. Jadi jom, lepak dulu. So bagi yang masih lagi wonder kan, charge nak buat apa kan sampai-sampai tu, macam-macam boleh buat. Kalau dekat arena ni boleh makan-makan, boleh rehat-rehat, boleh pergi toilet. Kalau sampai waktunya boleh solat kan. By the time goes by, dah charge. Macam tu. Jadi jangan pening-pening. Kalau anda kata yang jenis memang nak pantas, pakai kereta minyak. Mana yang boleh hidup lebih kurang, boleh pakai EV. Tu ada Dongfeng. Dongfeng pun nak charge. Dongfeng ni sekarang dia orang tengah buat macam rebate tau. Boleh dapat kereta ni 80-70 ribu tau. Dan kereta dia comel juga. Aku ni sebenarnya ngantuk tau. Tadi masa jam dekat Senawang, tersengguk-sengguk, mata tak boleh buka mata. Semalam tidur pukul 4 pagi kan. Pagi tadi subuh dah bangun. Tapi bila dah pergi cas kereta kan, dah keluar dari kereta, tak ngantuk. Jadi kita pergi dekat Shell jap, beli asam-asam sikit lah. Spare-spare sekejap lagi. Asam ke gula-gula ke kan. Okay, mana yang asam ni? Mana ni? So, settle shopping dekat Shell. Bawa budak-budak ni memang kena power aku. As the time goes by, dah 72%. Dan macam korang boleh nampak kan, daripada 45 watt terang, dia jadi 21 kW je. Sebab apa? Makin lama, makin nak penuh, dia akan slow down untuk jaga bateri lah kan. Timing dia pun makin lambat. Sebab itu kebanyakan pengguna EV, dia akan charge sampai 80% je. Lepas 80%, kita akan bergerak ke next station. 12.39, dah 82%. Boleh lah. Jom kita stop charging dulu. Alright, pulangkan kembali. Kita charge lebih kurang 21.6 kWh. So daripada Arena Seremban ni, next kita ambil yang TNB Electron ni kat Tapa ni sebelum kita naik ke Cameron. 169 km. Okey lah ni. Kita buat macam ni lah kan, sikit-sikit top up lah. Tada! BYD boleh buat sini. Nampak split screen atas bawah. Jom. Okay guys, kita dah nak sampai Arena Tapa, Perak. Tinggal 27%, 117 km. Jom kita recharge kat sini. Aku bagai tadi minta aku drive jap. Tidur jap. Okay, kat sini TNB Electron ni. Okay, jom. Alright.
cocok sini. So, sekarang pukul 3.55 dekat-dekat pukul 4. Bateri kita 27%. Kita akan cas sampai 80% macam tu lah. So, dekat sini dia support tinggi lah. Tapi kereta kita boleh sampai 84 kW je. Alright. So, jom. Shopping time lagi. Dan Alhamdulillah syukur setakat ni kita charge dua-dua ada slot lah. Tak adalah full occupied kena beratur ke apa lah kan. Sebab aku dah lama tau tak DC fast charging dekat luar. Sebab kebanyakan masa aku charge kat rumah je kan. Dan kebanyakan masa kalau jalan jauh pun, jalan jauh yang sempat nak charge dekat rumah. Jadi ni yang jalan jauh betul-betul jauh lah. Paling jauh sebenarnya lah. Tu kena kopi lu. Macam biasa kopi dan juga additional supplies. Tapi hari ni sepanjang hari hujan, sepanjang hari jam lah. Aku memang dah lama gila tak pergi kamera lah. Last kali masa budak dulu dengan mak ayah aku kan. There's a reason lah kenapa mungkin aku tak teringin nak pergi kamera. Sebab memang aku dengar jam dia. Itu boleh cerita nanti dekat atas kan. Ini baru sampai tapah bang. Kembali dekat charging station. Dah bertukar kereta sebelah. Model macam sama ke lain? Warna dah lain. Kita pergi shopping jap tadi. Sekarang dah pukul 4 suku. Bateri dah 69%. Jadi bila dah atas daripada 60%, dia dah cut off separuh lah. Jadi 44.6 kW lah. Okey lah, tak adalah menunggu sangat kan. Untuk orang, bergantung orang lah. Macam ni chill-chill lah. Pergi beli barang, balik-balik dah 70. Kejap lagi dah 80, dah boleh gerak. Orang pakai EV dia dah tahu lah. Macam berada sebelah ni, dia nak top up sikit je. Once dia dah 80%, dia pun stop. Sebab dia tahu after 80%, memang kebanyakan EV, semua EV lah. Dia akan memang totally perlahan lah. Not worth it to wait for the charging lah. Jadi kita akan stop and hop into another next charger. So untuk aku ni, aku nak top up lebih sikit sampai 90%. Sebab apa? Satu, tak ada orang yang menunggu lah. Ada extra slot kosong lagi. Tak ada orang yang beratur dekat belakang. Yang kedua, kita nak buat spare. Manalah tahu dekat atas kamera Highland nanti charger offline ke, charger tak ada ke. Jadi kalau lebih sikit, kita bolehlah buat jalan-jalan. Tak payah nak pening sangat lah. Jadi kalau anda kata tak ada orang menunggu, okey kalau korang nak charge sampai ke 150% pun boleh lah. Tapi kalau ada orang menunggu, ada orang sedang beratur, is a common sense untuk kita just 80%. Ciao, bagi orang next person untuk sambung charging dekat sini. Alright, dah 88%. Okay, settle. Jom. Kita dapat 89% lah, cukup lah tu. 4.35. So next spot kita nak terus naik dekat homestay kita dekat Cameron ni. Lebih kurang 62 km. 1 jam 53, 62 km cukup lah. Kan dekat atas pun dengar-dengar cerita ada. Jadi alright, jom. Dan satu benda yang best bila mana bawa kenderaan elektrik ni lah. Sebab apa? Dia pakai motor kan. Bila korang naik jalan-jalan berbukit bukau yang berselekor, banyak berlekuk macam ni, dia punya feeling of smoothness tau. Sebab apa? Dia pakai motor. Jadi whenever lepas korang selesai selekor, korang tekan dia pergi, korang tekan dia pergi. Dia macam luncur je macam tu lah kan. So korang just need to kawal your kaki supaya dia just tak terlebih. Dan korang just kawal dia handling lah kan. Dan handling dia kereta-kereta baru sedap lah kan. Korang just layan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Memang rasa sangat-sangat effortless. Korang takkan rasa macam enjin mengerang, rasa nak kena drop gear, high rev ke apa. Dia rasa linear, tapi in a good way. Linear yang macam bila tekan pergi, bila tekan pergi. Jadi memang layan kalau anda kata korang suka kan feeling-feeling macam berbukit bukau, berselekor macam ni. Bagi aku, EV ni memberikan satu feeling yang totally differ comparing to the kereta-kereta berenjin macam tu lah. So kalau based on ways ni, dekat depan ni macam ada construction. Jadi mungkin nampak ni landslide dah kan. Dekat ikut tapak ni memang banyak landslide tau. Hopefully tak ada apa-apa yang berbahaya lah. Sudah. Dah start kat situ. Sebab bas tu dia bertembung dengan lori, nampak tu. Tu lori, ni bas kat selekor. Nak kena reverse nampak tu. Okey, kita dah sampai dekat area kita punya homestay kita dekat Tanah Rata ni. So, kita punya range tinggal 58%, 239 km lah. Jangan pelik. Sebab apa? Naik bukit memang dia akan makan lebih sikit lah. Nanti kalau turun bukit, dia ada regenerative punya braking, dia akan kurang sikit. Ataupun mungkin dia akan maintain the battery level lah. Nanti kita akan try tengok nak charge ke tak kat atas ni. Tapi kalau ini je pun cukup ni kalau nak turun ke tapah balik nanti pada hari balik. Okey, kita parking. Nanti apa-apa kita sembang kejap lagi. Jom, hujan ni. Keesokan harinya. Morning guys.
hari keesokannya. Kita akan round-round dengan bateri yang ada. Nanti kita akan cuba cari charging station dekat atas kamera ni. Yes, selamat pagi. Maklum. Alright. So, semalam kita sampai, bateri tinggal 58, 237, 7.42 pagi. So, bila naik EV ni, kalau turun bukit macam ni, dia akan regenerate, nampak? Dia akan jadi negatif. Makin stiff bukit tu, makin negatif. Dia akan recharge sikit lah. Okay, kita dah sampai dekat key farm ni. Jadi kita punya penggunaan 54% tinggal, 217. Tak banyak lah sebab tadi campur plus minus regen braking tadi. Jom jalan sini. Oh, ada macam-macam aiskrim kat sini guys. Tu, dia kata strawberry cheesecake sedap ni. Masam. Ada alpaka guys, korang tengok ni. Rambut dia fashion berbeza. Yang itu tomok masa zaman dulu. Rambut belah tengah. So sekarang kita nak ke Ladante. Dah sampai Ladante. Kita punya range tinggal 217, 54%. Dekat-dekat je pun tempatnya. Okey, kita dah sampai. Oh, view dia menarik Buat sikit. Ada lautan kilang kan. Dah mula jam 4.9 km, 22 minit. Sekarang kita pula dekat Cactus Valley. Bersebelahan dengan tempat cactus tadi adalah ladang strawberry. Okey, kita dah settle aktiviti, dah settle lunch. Jadi sekarang kita nak pergi charge kereta ni untuk perjalanan balik besok. Sebab petang ni macam tak buat apa kot. Jadi kita pergi singgah charge jap. Nanti kita sembang lagi. So EV station yang ada dekat Tanah Rata ni dekat Cool Point Hotel ni. Kita check tadi dekat apps dia, 22 point available. So kita dah sampai dekat Cool Point Hotel ni. Mana charging station dia tu? Nampak tu, warna hijau tu. So dekat sini dia ada 2 bay lah, A dan B. Dan dia pakai apps Quick Charge ni. Dia tak pakai apps yang biasa kita pakai. Dia pakai Quick Charge, jadi kena download and then kena register buat payment semualah. So pakai kad pun boleh lah. Pakai kad kat sini. Okay, kita dah charging. Pakai apps dia lah. Tak berjaya tadi nak pakai dia punya kad ke apa. So dekat sini dia support 40 kW. So sekarang pukul 3.05 minit. Tadi bateri kita 48. Sekarang 49 lah. Kita charge sampai 80. Tengok macam mana, sebab apa dia pun bukan fast charging. Ataupun depend lah. Kalau anda kata tak ada apa-apa, tak ada orang menunggu, dan kita charge sampai 100% lah. So itulah first time punya experience menaiki EV car kita, BYD Atto 3 Extended Range, naik Cameron Highland guys. Ini first time tau. Walaupun dah 3 tahun kita pakai kereta ni, agak lama sebenarnya. First time kita jauh daripada kebiasaan dia lah. So bagi yang bertanya-tanya lah, so macam mana pengalaman pertama kali naik Cameron dengan EV car ni, bagi aku jawapan dia mudah je, biasa je. Sebab apa? Benda dah jadi rutin kan. Dah pakai 3 tahun, tak adalah rasa leceh, tak adalah rasa susah, tak adalah rasa macam renyah ke apa. Benda tu dah jadi satu kebiasaan lah. Korang dah tahu nak pakai apps apa, korang dah tahu nak set up macam mana, dah tahu nak rancang macam mana, dah tahu nak cari lokasi charging point semua dekat mana. Benda tu dah bukan lagi jadi satu benda yang leceh lah. Benda tu benda yang biasa je lah. Jadi bagi orang yang selalu bertanya pada aku, macam mana BYD Atto 3? Lama tak nampak buat konten kan. Sebab apa? Macam biasalah, macam aku punya jawapan tadi, dah hilang FOMO dia, tak adalah nak buat konten sangat. Tapi masih lagi pakai, jangan risau. Masih lagi in a good, perfect punya condition. Tak ada apa-apa capuk-capuk ke apa. Warna dia masih lagi cantik. Kalau basuh ni masih lagi naik seri dia. Rim masih lagi standard. Tak ada nak tukar-tukar sport rim. Sebab apa? Bagi aku EV ni it should be like this. Itu pendapat aku lah kan. Jadi aku just tukar tayar je. Tayar itu hari kita masukkan tayar Toyo CR1 ni, 4 biji, sebiji 480 macam itulah. Kalau kali lah 4 kan, buat alignment, buat balancing, tak ada benda-benda yang special, okey je. Maintenance itu hari, major maintenance dia adalah 40,000. So far kena bayar 1,000 lebih. Mahal kenapa? Kita kena tukar bateri kecil. The rest tu adalah benda-benda biasalah, diorang meniaga kan. Walaupun EV ni should be a maintenance free punya car. Liquid wiper lah, coolant lah, brake lah, here itu hari 900 ke 1,000 macam tu lah. Itu pun lepas 40,000 km. Yang masa interval 20,000 tu mungkin dalam RM198, RM100 macam tu lah kan. Tapi the rest itu je lah. Masih lagi still good looking punya compact SUV. Satu benda aku suka adalah, walaupun ini adalah EV daripada China, bagi aku lah, dia tak ada rupa EV China sangat lah. Dia masih lagi rupa macam international macam tu. Kalau nak kata benda yang mungkin terkilan adalah dari segi harga lah. Sebab apa? Bila FOMO beli awal, korang kena hadap harga awal lah, early adapter punya price lah. Masa awal beli tu hari 168-170,000 lebih on the road. Sekarang harga dia 120,000 lebih je untuk yang BYD Atto 3 Ultra tu kan.
facelift, ada body kit, interior pun ada warna hitam kan. Benda lain semua sama, tapi harga dah jauh berbeza lah. Sebab apa? Itu hari dia nak lawan dengan EMAS 7. So kalau anda kata kita boleh tunggu sikit, lambat laun harga EV ni akan menurun kan. Dia akan ada price war, nanti dia akan menguntungkan pengguna macam kita lah kan. Dari segi facility, getting better. Dalam kegunaan aku, tempat-tempat yang aku nak pergi semuanya dah ada charger. Tak adalah rasa macam terputus charger ke apa. Itu je lah. Tak adalah senang, tak adalah susah. As long as ada pengecasan, rancang elok-elok, pakai apa pun mudah, insyaAllah. Okay, 3.56 dah full 100%. Alright, kita dah boleh reset. Balik hotel, besok kita turun. Dan nak turun tu tak adalah cerita apa. Aku akan end the video here sebab basically turun tu kita akan ulang benda yang sama lah. Cumanya mungkin turun tu sebab apa? Menurun. Kita mungkin akan charge dekat KL, ataupun mungkin kalau cukup kita akan charge dekat Melaka je terus. Tak payah nak berhenti dekat Tapah, lepas tu dekat Seremban ke apa lah. Itu hari kita berhenti dekat Seremban sebab kita terlambat charge dekat rumah. Jadi bateri daripada awal tu 75% je. Jadi yang ni macam kalau 100% ataupun 90% aku rasa cukup kot sampai kat Melaka. Dan itu je lah kot. Kalau anda kata korang ada apa-apa nak tanya, korang just komen dekat bawah. Dan jumpa pada konten akan datang. Macam cakap, Assalamualaikum.